Okay, Assalamualaikum. Hari ini kita bersiaran daripada Jalan Kelang Lama, office MyLab Malaysia, rumah. So hari ini Vanquish 360 dah sampai. Harga dia 1,200 lebih kurang. Okey, yang ini harga dia 1,999, yang ni harga dia 2,599, yang ini harga dia 3,099. Okey, apa beza? Ini Vanquish Pro Pack. Pro Pack ni dapat dua coil, satu coil 12 inci dengan satu coil 8 inci, V8X dengan V12X. Yang ini Vanquish 560 dapat satu coil je lah, V12X. Yang ini 460 dapat coil V10X. Yang ini 360 pun V10X juga. So ini beza dia lah. So daripada segi kedalaman semua, ini yang paling kurang dalam. Naik lagi dalam. Kelebihan 560 Pro Pack ni apa? Dia ada coil kecil. Ni coil kecil ni untuk kita hunting kawasan berbatu, batu karang ataupun sungai macam tu lah, lebih kurang. Okay, so kita berbalik kepada detector. Kita akan tengok setting-setting yang ada untuk dia. Okay, pause kejap. Okay, ni Vanquish yang baru masuk lah dalam lebih kurang 2-3 minggu ni. 560 Pro Pack, double coil, tapi ni tak ada headphone ni. Ini dibagi Bluetooth. Beli dengan Nusantara ada custom headphone. Nusantara metal detector. Yang ini 560 standard, coil dia V12. Yang tadi V12 dengan V8X. Satu coil besar, satu coil kecil. Okay, ini 460 coil dia V10X. Dua model ni ada headphone Dua model ni ada. Lepas tu 360 ni tak ada headphone. Coil dia V10X juga. So kita akan buat setting untuk mesin ni. Kita buat yang 560 je lah. Kita sambung setting kejap lagi. Okay, kita nak setting Vanquish waterproof waterproof set 560. Semua model yang ada ni daripada 360, 460, 560 dengan 560 Pro Pack ni semuanya mesin waterproof. Warranty untuk monitor dengan detector ni 3 tahun. Tapi coil kita warranty setahun saja daripada MyLab. Bersama saya Im, Blue Marine Nusantara Metal Detector. Hari ni kita on 560 Vanquish waterproof. Okay, ini untuk dia punya menu yang bawah. Ini button untuk tukar mode. Berbeza dengan Equinox, dia ada 1-2 kan. Ini park, field, beach dengan mode custom. Okay, bila kita dah masuk mode ni, kita nak pergi hunting tu, atas ni kita tak boleh biarkan kosong. Okay, kejap saya cek lampu dulu kejap. Lampu Westland. Okay, nampak kan. Ok, ni bila kita kosong ni, dia sebab setting ni daripada kilang, dia memang kita off je dia akan kosong. Kalau kita dah buat, dia tak safe lah. So yang bahagian kosong ni sebenarnya barang-barang tau, kita dah reject. Ok, ni tengok kosong ni. Sebab tu ID daripada sini semua kena hitam yang atas ni. Sekarang ni kita boleh refill je lah nanti. Cara nak refill dia tak susah. Pergi dekat action reject ni, tekan U ni, accept to reject, tambah, tekan U, tambah. Ok, so kita tengok menu dia bawah yang lain. Ok, kita start. Ini volume, slow atau kuat. Ini slow. Ok, sebelah ni accept reject. Kalau ada yang kurang atas ni, kalau kita tak isi, kita akan miss barang ID 1, ID 2 nya barang kita akan miss ok. Kemudian ini untuk iron bias. Iron bias ni kalau dia boleh sampai negatif 1, dia akan lebih dalam, tapi besi tu dia akan lebih detect lah. Sebenarnya kalau nak main kat pantai, main rantai, kena buka ini negatif 1 ni, kalau saya lah. Lepas tu kalau 2, dia akan kurang detect besi, tapi kedalaman dia akan kurang sikit. Itu mengikut apa yang kita terima info daripada technician lah. Ok, yang sebelah ni adalah button untuk lampu tadi. Sebelah pada lampu bawah.
Di dalam buah. Okey, kemudian sebelah lagi ini adalah untuk vibrate. Okey, sekarang ni bila dalam mode sekarang ni dengar tak bunyi? Tu bunyi vibrate. Okey, sekarang kita tutup vibrate lah. Satu lagi mode untuk earphone. Bila kita tekan ni, mode ni dia akan pergi dengan earphone lah. Dia akan bluetooth. Okey, sensitivity macam biasa. Tekan ni, naik. Ni lah sensitivity sampai 10. Ni turun. Okey, ikon-ikon ni semua. Ini bateri full bar. Ini volume, lampu. Ini torch nyala ni. Jadi saya tutup. Okey, sebelah ni untuk bluetooth punya tu. Bluetooth punya ikon. Dia tengah searching. Okey, bila kita nak main all metal, ini detect semua barang. Termasuk besi-besi buruk, kalau mata panah, lembing, besi karat semua ni akan detect lah semua ni. Bila kita reject, dia akan jadi macam ni. Kalau ada yang kurang, nanti kita kena setting balik lah, custom balik. 560 ni coil dia V12i. 560 biasa. Dapat earphone. Lepas tu kalau Propek tadi macam cakap, ada dapat coil V8X ni. Tapi tak ada headphone lah, kecuali beli dengan sementara metal detector dia pun. Alright, kita close dulu untuk hari ni. Tamat kat sini. Apa-apa boleh hubungi Nusantara Metal Detector punya team. Ada dekat seluruh Malaysia, insyaAllah. Assalamualaikum. Ini kita tak test bunyi tadi. Sekarang ni kita test bunyi. Ini dia akan hilang bila kita start, dia tak save. Nampak ni atas ni. Edit balik. Set reject. Naikkan pergi ke ID kosong. Okey, lepas tu tekan ni. Tambah lagi, tekan ni. Tambah lagi, tekan ni. Tambah lagi, tekan ni. Tambah lagi, tekan ni. Okey, so semua barang dia detect. Dia tak reject. Okey, kita nak dengar dia punya sound. Solid tak solid Okey, kita naikkan volume dulu. Padu sound Ni antara mesin yang terpadu dia punya speaker. Okey, kita masuk ni all metal Ini santai. Ini bunyi besi Okey, sebab bagi rantai ni ada kompartmen dia yang besi lah. Okey, ni nugget. Ni nugget saya yang dulu-dulu lah. Dekat boleh. Jauh hilang lah. Sensitivity kita pakai rendah. Okey, kita pakai sensitivity 10 bising 10 tak boleh, 8 je. Ya, agak lebih kurang macam ni lah. Macam ni dia boleh detect nugget. Boleh main nugget, tapi yang kasar-kasar je. Yang halus tak dapat lah. Ini nugget saya macam ni lah. Saya CD kering ni. Solid tak solid? Okey, ini kalau silver. Apa buah mak jatuh? Okey, ni ID silver silver. Mesin ni 5 tone. Mak Datuk padunya sound dia. Ini low tone Ini bateri. Okey, ini dah bunyi besi buruk, korang tahu. ID pun dia akan pergi negatif. Okey, ini barang nugget. Okey, silver. Okey, dia 5 tone. Bila rendah punya ID dia tone dia slow lah. Bila medium dia akan naik sikit. Bila high dia akan lebih tinggi lah. Okey, ini barang besar. Bunyi dia panjang. Tembaga besar. Mesin ni padu lah, boleh try lah untuk newbie atau nak buat mesin spare korang. Boleh pakai. Mantap. Nusantara Metal Detector, Cawangan Kejang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.